bermula dekat BE ni untuk dapatkan produk PRV untuk mak saya makan iVision secara percuma. Sebab kita tahu kalau buat BE jadi ambassador dan kita akan dapat produk voucher tu. Rupanya bila kita follow sistem, datang belajar, tingkatkan ilmu, dia boleh bantu orang lain untuk sama-sama guna produk dan percaya yang kita boleh guide dia untuk dapatkan kesihatan yang selama ni dia orang cari. Jadi Nurul banyak berkongsi dekat TikTok, Facebook, Instagram. Jadi kat situ manfaat produk BE ni secara meluas lah Nurul share. Lepas BESH, Nurul naik jadi ambassador. Dari situ dah dapat PRV free untuk ibu kan. Rasa sangat-sangat bersyukur. Rasa macam dah termakbul segala doa, segala usaha, rasa terjawab, rasa berbaloi sangat fight dekat BE ni. Dan untuk mengekalkan konsisten dapat PRV setiap bulan tu, Nurul konsisten berkongsi dengan lebih ramai orang. Dan Allah datangkan pengguna yang dari pelbagai negeri, dari pelbagai sumber datang cari dengan Nurul. Alhamdulillah sangat-sangat saya dapat hide PGSV dan merasa income tu yang luar biasa. Sebelum ni saya kerja sebagai procurement executive pun tak pernah merasa income macam kat BE. Jadi saya rasa BE ni ada satu peluang yang boleh saya jana pendapatan juga. So saya pun teruskan buat, berkongsi dengan lebih ramai orang, pergi kelas, masuk Zoom supaya saya tahu macam mana nak menyampaikan pada orang ramai. Slow-slow saya dapat gain trust customer untuk jadi pengguna dengan saya. Dan yang paling best bila saya dapat sign up diorang jadi IBO. Saya rasa sangat bersyukur dapat membantu sebab apa? Diorang pun dapat makan produk dengan lebih jimat. Dan di samping dia pun dapat kumpul point, dapat cashback kan kalau kita masuk ahli. So bermula kat situlah setiap bulan mendapatkan PRV. Alhamdulillah ibu dapat makan iVision, Shiruto percuma. Terima kasih BE sebabnya bagi peluang ni kepada orang yang tak berapa mampu. Lagi-lagi tak bekerja kan. Kita tak ada income. Tapi kita nak keluar bekerja kita tak boleh. Kita terpaksa berdamai dengan keadaan yang lagi masa zaman COVID dulu kan. Tapi Nurul yakin satulah. Kita mungkin kehilangan kerja tapi rezeki tu takkan hilang. Selagi mana kita berusaha, pasti ada rezeki. So apa yang kita perlu buat adalah berusaha. So dari situlah Nurul rasa macam insyaAllah Nurul ada usaha dekat BE ni dan usaha Nurul tu kalau rajin lagi kat BE ni insyaAllah Nurul akan capai